Maggi berlauk dan juga samyang omelette berlauk. Buat kasih satu, Kak. Okey, nak yang banyak cheese, yang ini kuatro Boleh. Okey, untuk item lauk dekat depan ni, harga dia semua RM1 dan ada 2-3 item saja RM2. Kalau yang best seller, okey, yang ini tofu cheese. Isi ketam, daging sukiya. Oh, sini masak panas-panas, Kak. Pasti mesti Tapi kena belakang kereta, Kak. asal orang kata kreatif kan. Maggi Kak Manja mesti ada paste, okey? Ni special ni. Inilah magic dia. Okey. Alright. Semua jenis Maggi Kak Manja akan letak dengan paste magic. Boleh request sama ada nak pedas, nak lembab, nak basah, nak kering, semua boleh. Nak minta extra paste pun insya-Allah Kak Manja bagi Dia punya kontra rasa tu lagi. Lagi pekat lah, orang kata lagi padu. Ni adalah Maggi Quattro iaitu triple cheese dan ada penambahan lagi cheese. Awak tengok Dah jadi quadruple cheese. Mantap, panas-panas, Kak. Ya, dia punya tekstur tu buatkan rasa wow, padunya. Tambah cheese lagi, Kak. Tambah cheese. Mantap. Lepas tu kita letak Dah macam lagi 5 lapis. Sosis extra cheese. Mantap. Maggi lah Ni kita akan letak Maggi dia. Ini kita akan draw lauk dia. So tadi macam customer saya tadi dia pilih 3 lauk. Kak Manja draw lagi cheese. Dapat tak? Sos ramen. Alright. Ni ada samyang omelette berlauk daripada Kak Manja. Okey, nak cari Kak Manja dekat Pusat Darah, Tasik Titiwangsa dari 7 petang sehingga pukul 4 pagi.